Okey, jom, tak ada idea nak buat kad raya. Okey. Macam tu. Kita buka Canva. Okey, kita buka Canva. Ni untuk yang tak ada idea nak buat kad raya. Okey, dekat Canva ni sebenarnya banyak dah design-design untuk kad raya yang percuma. Okey, nampak saya guna personal nampak ni, try Pro for 30 day. Ni mana saya memang guna yang percuma saja. Okey. Dan kita cari Insta. Okey, kita ambil size tu. Saya nak buat ni. 4 segi sama Okey, ni 4 segi sama. Dah ada saya punya ni. Okey, nampak ni. Template Canva ni raya dah banyak. Cuma kebanyakannya yang menarik dia Pro. Dia ada Pro tu kan, Pro. Dia banyak yang Pro lah. Tapi sekarang ni saya nak tunjukkan dekat Telegram. Buka Telegram, cari dekat sini koleksi poster raya percuma ni. Koleksi poster raya percuma, ada gambar ketupat ni kan. Klik sini. Okey, ni. Kat dalam ni banyak poster-poster raya yang dah ada. Contoh kita ambil ni, poster raya line art. Ni gambar dia ni. Kat sini boleh cari tak? Macam mana tengok gambar keseluruhan kat sini kan. Boleh kena scroll lah. Rasa boleh keluarkan, macam boleh keluarkan dekat sini. Macam mana nak keluarkan ni sini? View tak boleh. Sini dia ni. Ni semua gambar-gambar poster raya dengan tema line art. Okay, kemudian kalau ada geometri. Ni geometrinya. Boleh cari kat sini. Kan? Okey. Ini tema geometri. Kemudian kita nak cari poster raya Kerawang. Sini pun ada. Contoh dia. Poster raya Kerawang. Okey. Tak apa-apa jelas kan sebab saya punya dia loading. Ni komputer tak apa-apa power. Okey, ini ilustrasi kartun pun banyak juga dekat sini. Tinggal ambil dan kita letak kita punya font sendiri, ayat kita sendiri. Kemudian apa lagi? Hand draw. Ni apa? Hand draw. Kemudian pensil. Pensil art. Islamic natural. Boleh cari kat sini. Banyak ni macam-macam tema ada. Ni golden luxury. Okey, cari dekat ni. Tajuk dia koleksi poster raya percuma. Koleksi poster raya percuma. Klik kat sini. Bila dah masuk dia ada banyak kategori dalam ni. Boleh pilih lah. Contoh saya nak salah satu. Contoh saya nak ambil yang ni poster raya warna air cat air. Contoh saya ambil ni. Kita copy image. Kita letak dekat Canva kita. Contoh macam ni. Kita dah ada font.
Saya masukkan gambar kat sini. Okey, cantik juga kalau tu. Sekejap. Kita buat border. Okey. Ini kita bagi pekat sikit, hijau pekat ada. Tak ni. Okey, cantik. Kemudian kita letaklah ayat kita. Contoh kat sini saya ada ayat Jawi. Selamat Hari Raya. Okey, sebelum tu saya ada juga font-font Jawi. Font-font Arab Jawi. Jawi tu Arab lah kan. Tu saya nak ambil ni. Saya copy dulu. Pergi kat sini. Masukkan kat sini. Tu dah ada tulisan dia. Ini jenis font. Ayat dia saya nak ambil sini. Saya ambil ni lah. Selamat berpuasa. Buang yang ni. Okay, font ni kita boleh buatkan dia punya ini. Selamat berpuasa. Sikit. Ikutlah macam mana lah kan. Selamat berpuasa. Masukkanlah teks ke apa. Dia punya tu lah yang budak. Kita nak edit ni. Kita nak edit yang ni. Okey. Ikhlas hari pada. Macam tu lah tu. Satu dua. Buat macam tu. Dah jadi. Buat lagi. Ambil lagi gambar kat sini yang free. Dekat dalam grup Telegram ni. Ni untuk siapa yang ni lah. Yang tak tahu nak design macam mana kan. Kita ambil ni. Saya copy. Masuk je dekat sini. Macam ni dia ada ni. Kita boleh selamat raya kat sini kan. Ni lah. Mak ni berbayar ke? Oh, ni bayar lah. Pro lah, pro. Apa tak pasal nak. Ambil ni. Ambil yang biasa boleh. Nanti kita buat dia macam tu. Salam Ramadan. Kita bagi efek dia. Kita boleh lakukan dia sini. Kita boleh lakukan sendiri lah.
Tu. Salam Ramadan. Masukkanlah gambar. Kalau kita ada gambar kita sendiri, masukkan gambar ke apa. Okey, yang saya nak fokuskan, yang saya nak highlightkan adalah yang ini. Macam ni, koleksi poster raya percuma. Koleksi poster koleksi poster raya percuma. Ni ada beratus-ratus poster yang kosong, yang tak ada tulisan. Kita boleh ambil secara percuma. Ni mihrab ni, mihrab ni kan, yang korang suka kan gambar-gambar mihrab macam ni kan. Tak gambar kita kat sini kan. Ni banyak ni. Okey, itu saja untuk video berkenaan dengan grup Telegram percuma.